Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saudara, berita perdana dimulakan dengan perisytiharan Tarikh Hari Raya Puasa oleh Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Isnin 31 hari bulan Mac 2025. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.